Tiga jenazah anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU yang terkorban di dalam kemalangan di Jalan Cikus, Sungai Lampam pagi semalam selamat dikebumikan awal pagi ini. Jenazah Allahyarham Lance Corporal Damarullan Abdul Latif selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kepayang pada 4.50 pagi. Pengebumian anggota FRU berusia 33 tahun itu turut dihadiri Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin serta kira-kira 100 orang terdiri daripada ahli keluarga serta sahabat handai. Jenazah Sarjan Muhammad Roslan Abdul Rahim pula selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Meru kira-kira jam 5.08 pagi. Allahyarham yang berasal dari Jengke Pahang meninggalkan Balu Nur Aini Samiun serta tiga cahaya mata iaitu Muhammad Rakin Najmi Muhammad Roslan, Muhammad Rizki Nazhan serta Nur Akila Rawida. Terdahulu 9 jenazah dan jasad anggota FRU yang terkorban dalam kemalangan jalan raya di Teluk Intan pagi Selasa selesai diberi penghormatan terakhir mengikut istiadat rasmi PDRM di FRU Unit 5 Sungai Senam di Ipoh pada 3.46 pagi.